Saya tengok video lama-lama ada burger bertingkat-tingkat. Tu burger orang kahwin, Mat. Burger bertingkat-tingkat tu burger orang kahwin. Dah lama tak buat dah. Baguslah ingatkan. Bulan November ni kami nak keluar balik lah burger bertingkat-tingkat tu. Yang ni khas untuk bujang kali ya? Yang ni untuk bujang punya. Elok kena dengan hang lah sebab hang tak kahwin lagi. Macam mana? Kalau boleh buat bujang pun sama, berkahwin pun sama. Boleh punya Mat, boleh. Jom Mat, aku tunjuk burger baru bertingkat di Yazid Burger untuk bulan November ni. Mat, aku tunjuk burger bertingkat version baru untuk Yazid Burger bulan November ni. Dia Mat, tak ada nak ranjau punya. Tengok muka aku dengan muka burger sama ke tak sama ke? Mana lagi handsome? Cuma yang ni dia botak sikit lah, dia tak ada serban. Yang sebelah dia berserban lah. Kita kat hang ni, bertingkat ni 2 keping setengah kilo. 1 kambing, 1 daging. Lepas tu 3 biji telur, nampak ni. Telur dia ada 3 biji. Telur benjo dia. Sticky beef ada 6 slice. Lepas tu cheese kami letak 6 keping ni. Cheese ni banyak ni 6 keping ni. Sos kami buat 2 jenis sos. Lepas tu sos black pepper dengan sos smash burger. Okey, roti yang kami guna roti wholemeal. Tengok macam mana kami setting dan letak sayur, letak telur dan letak patty semua. Next video kami akan tunjuk. Ini kita boleh dapatkan di Yazid Burger bulan November ni dengan harga RM70 sahaja. Kalau hampa mai kat cashier kami, hampa cakap je order burger bertingkat-tingkat.